Alright, hi and welcome back to our Chemistry SPM channel. So untuk hari ini saya akan teruskan dengan video untuk subtopik 1.4 which is about cell electrolysis. Okay, so subtopik ini sebelum ini saya tak pernah bincangkan lagi. So mulai hari ini saya akan record video untuk subtopik ini kerana ramai pelajar request. Dia kata subtopik ini susah dan macam-macam komen yang saya dapat. So tak apa, I take my initiative untuk record subtopik ini dan juga yang lain lah untuk bab redox. So my target dalam penghujung Mac saya nak cuba settlekan bab redox ini dan saya akan bergerak kat sebatian karbon dan juga termokimia. Okay, so first untuk sel electrolysis ini apa yang saya nak student faham. Tapi before that, buka muka surat 31 and juga 32. So bagi pelajar yang belum membaca lagi apa yang ada di dalam this particular part, please read this and then come and watch my video. Okay, so kalau you tak membaca memang you tak akan faham lah. Sebab yang ini ada kaitan dengan topik tingkatan 4 juga. So, apakah topik tingkatan 4 itu? Topik tingkatan 4 itulah yang dipanggil sebagai sebatian ion dan sebatian kovalent. Okey. So, kenapa I highlight pasal sebatian ion dan sebatian kovalent ini? Oops, sekejap. This one. Okey, kenapa I highlight pasal dua ini? Okey, sebab dua ini merupakan sebatian yang you akan selalu jumpa. You akan selalu come across in your syllabus. Okay, so pastikan you tahu dulu apa tu sebatian ion, apa tu sebatian kovalent. So tak apa, untuk pelajar yang tahu you boleh komen. Bagi yang tak tahu, bagi tahu kat saya you tak tahu maksud sebatian ion and kovalent. I akan buat lagi satu video untuk terangkan about sebatian ion and kovalent saja. But trust me that kalau you tak faham sebatian ion and kovalent, memang you tak boleh proceed untuk subtopik-subtopik yang seterusnya. Sebab bab 2, bab 3 dan seterusnya akan banyak jumpa juga perkaitan antara sebatian ion dan kovalent dalam kimia yang you akan belajar. Sehinggalah esok you ambil degree in chemistry pun sama jugalah. You akan banyak jumpa pasal sebatian ion, sebatian kovalent. But of course lah, in degree akan jumpa dalam bahasa Inggeris, which is ionic compound and also covalent compound. Okay, so without further ado, let's get started. Pertama sekali, untuk standard pembelajaran, first you kena menghuraikan maksud elektrolisis dan you perlu menghuraikan elektrolisis sebatian leburan melalui aktiviti, menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis larutan aqueous, membandingkan sel kimia sel elektrolisis dan menghuraikan penyaduran dan penilaian. Okey, but untuk today I akan fokus kepada yang ini sahaja. Okay, I akan fokus pada 1.4.1 sahaja. Tapi the main concept untuk subtopik ini ada pada sini. Okey, yang ni yang paling penting. Elektrolisis melalui leburan dan juga elektrolisis melalui aqueous. Okey, so saya akan terang sekejap lagi. But now kita fokus pada gambar ini. Okey, siapakah atok ini? Okey, atok ini nama dia Michael Faraday. Okay, saya tulislah Michael Faraday. So basically Michael Faraday ini dia merupakan seorang ahli sains Inggeris dan juga dia ini telah menemukan hukum Faraday. So apa tu hukum Faraday? Okay, basically hukum Faraday is a type of hukum yang berkaitan dengan elektrostatik. Okay, so you nak belajar dengan lebih detail pasal hukum Faraday ini, you kena tanya your cikgu physics. And memang you akan belajar juga pasal hukum Faraday ini in your physics. Okay, dalam form 5 physics memang kita mengajarkan kepada calon SPM tentang hukum Faraday. Apa tu hukum Faraday, how does it looks like dan sebagainya. But untuk untuk pengetahuan you, untuk sekarang you just untuk kimia ini you just ambil tahu that hukum Faraday ini dia something berkaitan dengan elektrik. Okay, berkaitan dengan daya elektrostatik maybe. Okay, but for now you just fix in your mind, siapa yang temukan hukum Faraday? Michael Faraday. Cukup, tak perlu nak tahu dengan lebih detail about this. Sebab nanti kalau dalam fizik you akan belajar ini dengan daya gerak elektrik dalam konduktor dan sebagainya. You akan belajar dengan flux dan juga sebagainya. Okay, so lepas tu satu benda yang you kena paling penting you tahu, you harus tahu adalah elektrolit. Okay, you belajar elektrolisis,
you kena tahu maksud elektrolit. Okey, kenapa saya tekankan maksud elektrolit ini? Sebab ni selalu keluar dalam soalan SPM. Okey, dia tanya apa maksud elektrolit. Okey, elektrolit ini maksud dia bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan dan larutan aqueous dan mengalami perubahan kimia. Okey, kiranya elektrolit ini contoh tu sel elektrolisis you kan. Bahan yang you letak dalam sel elektrolisis you, kalau bahan tu dapat mengalirkan arus elektrik, dia adalah elektrolit. Faham tak? Tetapi bahan yang you letak tu, dia mesti dalam keadaan leburan atau larutan aqueous. So that's the point. So apakah keyword yang you wajib ingat adalah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik, keadaan leburan atau larutan aqueous, dan yang selalu calon tinggal mengalami perubahan kimia. 3 benda ini you kena ingat betul-betul sebab every year, literally every year, tak kisahlah soalan percubaan SPM ke soalan SBM sebenar ke, benda ni at least akan ada. At least dalam satu negeri dia akan ada. Macam last year pun banyak negeri yang tanya pasal elektrolit ini. So kalau kita design soalan pasal elektrolisis, the first question kita akan tanya tentang maksud elektrolit. Alright, so apa maksud bukan elektrolit? So bukan elektrolit maksudnya dia bahan yang tidak dapat mengalirkan arus elektrik dalam semua keadaan. So in our kimia, kita consider elektrolit kena berada dalam keadaan leburan dan larutan aqueous sahaja. Kalau keadaan pepejal, out, no choice, tak boleh. Okay, memang tak boleh. Pepejal memang dalam mana-mana sebatian pun tak boleh mengalirkan arus elektrik. So fix that in your mind. Leburan aqueous je boleh, yang lain semua tak boleh. Alright, so kat sini mereka ada bagi penjelasan dalam bentuk peta pokok, tetapi I feel this peta ni terlalu sorry to say lah, terlalu kompleks lah untuk saya. So tak apa, saya cuba ringkaskan apa yang peta ni cuba sampaikan kepada you guys. Okay, so kejap. Okay, I'm gonna dispen lah. Okay, so basically bahan you ni, okay, bahan ni dia terbahagi kepada beberapa. Okay, so dia terbahagi kepada apa? So I dah tulis dah my complete notes. Okay, so dia macam ni. So bahan yang you letak ini, kita akan classify dia kepada elektrolit ataupun bukan elektrolit. So basically saya dah terangkan kepada you just now that kalau elektrolit ini adalah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik. Kalau bukan elektrolit, dia tak boleh mengalirkan arus elektrik. Okay, itu kita punya first understanding. Dan apa lagi saya kata, elektrolit ni dalam keadaan apa? Dalam keadaan leburan atau larutan aqueous. So you cuba tengok, sebatian ion dalam keadaan leburan dan larutan aqueous, yes, boleh menjadi elektrolit. Dan asid alkali dalam keadaan air, dengan kehadiran air, maksudnya you cairkan asid you tu, contoh asid hidroklorik, yes, it is dengan keadaan air, so dia diterima. Ada setengah asid dia ini tanpa kehadiran air, maksudnya contoh pepejal hidrogen klorida, so it's pepejal, you know. Walaupun kalau kita letak air baru dia jadi asid, tu kira elektrolit. Let's say kita tak letak air, it still consider bukan elektrolit. Faham tak? Sebab dia pepejal. Pepejal ni tak boleh menjadi elektrolit. Sebab syarat untuk menjadi elektrolit kena leburan dan larutan aqueous. Faham? So kena sebatian ion dan juga asid alkali lah. So itu je boleh menjadi elektrolit. Dan bukan elektrolit sebatian covalent. So to make the concept lagi simple, you boleh ingat macam ni. Semua sebatian covalent ini dalam dunia ini, tak kisahlah dia leburan ke, dia larutan aqueous ke, dia pepejal ke, kalau dia sebatian covalent, it is bukan elektrolit. Faham tak? Ingat macam tu je. Sebatian covalent, kalau dia pepejal ke, dia leburan aqueous ke, dia larutan aqueous ke, apa saja, dia bukan elektrolit. Kenapa? Sebabnya sebatian covalent ini dia basically dia ada ion-ion bukan logam. Faham tak? I mean, dia gabungan bukan logam kan. So dia wujud sebagai molekul. So dalam molekul ni dia tiada ion yang bergerak bebas, so tidak dapat mengkonduksikan elektrik. So inilah punca dia kenapa dia tak boleh mengkonduksikan elektrik. So kalau soalan tanya, mengapa sebatian ion tidak sesuai ke whatsoever, you punya jawapan adalah yang ini. Faham? Okay, yang ini. Kenapa saya kata sebatian ion dalam keadaan leburan dan larutan aqueous atau asid dan alkali dengan kehadiran air,
dia boleh menjadi elektrolit sebabnya kalau dia dalam keadaan leburan atau larutan aqueous, consider dia ada ion-ion yang bebas bergerak. So kalau ion-ion tu bebas bergerak, dia tak terikat, dia boleh membawa charge, dan charge itu boleh mengkonduksikan arus elektrik. So please spend some time here and cuba fahamkan benda ini sebab dia a bit complicated, tapi apa-apa pun you boleh dapat kalau you try usaha. Okay, ingat satu je, kalau pepejal tak kisah dia sebatian ion ke, dia covalent ke, tak boleh. Kalau sebatian ion, siapa je boleh. Sebatian ion hanya leburan larutan aqueous je boleh. Asid alkali dengan kadar air, consider dia larutan aqueous lah, boleh. Tapi contoh dia sebatian covalent, tak boleh. Okay, so please fahamkan benda ni betul-betul sebab nanti you akan banyak applicate benda ni. Let's say kalau you tak faham atau you ada mana-mana doubts, it's okay. Just salin dulu this nota, nanti when kita buat soalan you akan faham dengan lagi deep. Okay, dan di bawah ini sebelum saya tutup video ini, saya letak contoh sel elektrik. Okay, which is sel elektrolisis lah. Okay, I betulkan sikit my ejaan. Elektrolisis. Okay, so contoh sel elektrolisis ini, macam mana cara you nak kenal pasti? You tengok ni, ni ada bateri. Kalau ada bateri je, ini adalah sel elektrolisis. Ini bukan sel kimia. Sebab yang ini tu tak boleh. Yang ni, yang dah ada je yang ini dan juga ada mentol. Ini adalah sel kimia. Sel kimia pula, sel elektrolisis. Cikgu pun dah salah. Okay, sebab yang ini bateri. So kalau ada bateri je, tu sel elektrolisis. Sebab kalau sel ada voltan V, yang dia ada V kan, so tu lain. Okay, nampak tak? Kalau ada V macam ni, ini sel kimia. Ini baru sel kimia. Kalau ada garis-garis macam ni, ni sel elektrolisis. Okay, so ingat macam tu. So cara you nak cam tu sel elektrolisis ke sel kimia, you tengok dia ada bateri ke tak, and dia ada mentol. Kalau dia ada mentol, ada bateri, tu confirm sel elektrolisis. Faham? Normally yang ni lah, garis-garis ni lah, ni memang dah tunjuk ini adalah sel elektrolisis. Dan di mana saya letak elektrolit? Ni lah elektrolit saya. In our current case, nampak tak? Leburan plumbum 2. Kalau leburan, adakah dia elektrolit? Yes, dia elektrolit sebab leburan elektrolit. Faham tak? So that's the concept of this thing. So please fahamkan betul-betul. Yang ni ada 2 different diagram. Jangan pening, jangan apa, kita boleh susun dia dalam 2 different ways. Yang ni dia nak panaskan, dia nak continue panaskan leburan sebab ni leburan. Okay, leburan memang kita kena buat setup macam ni. Yang ini larutan, so larutan tak perlu nak panaskan, cukup sekadar macam ni. Faham? So you akan belajar elektrolisis ini untuk 2 konsep. Satu konsep leburan dan lagi satu konsep larutan aqueous. So nanti in next video saya akan terangkan dengan lagi detail. But cuba fahamkan benda ini, and if you guys have any questions, ada tak faham apa-apa ke, ataupun ada sebarang doubts ke, kemusykilan, you can comment down in the comment box. So I will try to reply as fast as I can. So tu saja saya harap untuk video ini. Saya harap you guys faham, and if apa-apa komen je lah. Okay, so tu saja daripada saya. Thank you and bye.